kita. 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah tak ada masa. Jangan buang masa kita. Teruskanlah mengundi. Kita jumpa selepas ini. Ya, selamat bertemu kembali. Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami ya. Masih lagi dalam tema kita iaitu Musical Comedy. Ya, Ayo, mau cakaplah satu. Ayo, kenapa ini pasal? Ini lagu satu lah. Sila. Jika leperi meri pyare kab soda bika bile. Caca. Kore pad ke tar ke pago la pasabili. Caca. Jika leperi meri pyare ke sabko tari pyabili. Caca. Pere pad alaga paste kapal da sede. Caca. Kita bersama Caca. Selalu kena marah, selalu kena maki dengan Abang Bob, Abang Aflin, Abang Din. Tadi nak minta sikitlah ilmu dekat Tok Guru. Macam mana nak jadi penghibur. Boleh tak, Tok Wan? Nak minta sikit ilmu, nak jadi penghibur. Buat apa kau menangis di sini? Pergi main muzik di sebelah sana. Minggu lepas Caca kena kutuk dengan juri. Abang Bob kata jadi raja. Raja kapur bolehlah. Abang Dim Beramboi pidato. Abang Aflin ahli politik. Suruh dia lah jadi ahli politik. Caca mana boleh. Hai, risaunya dalam hati. Ada di depan juri. Bob Lokman, Den Bramboy dan Aflin Chowki. Juri kita kali ini sungguh besar sekali. Oh, mereka boleh tahan, semua kuat makan. Dari minggu sorry, muzik tak ikut lagu. Kita mula balik daripada chorus, okey? Chorus. 3, 2, 1. Kalau betul lah. Dari minggu pertama sampai minggu ketiga, tak jemu muka Caca, bertenteri saja. Nak buat macam mana dah nasib badan? Undian terendah. Ramai orang berkata muka Caca macam bangla. Bistro Nazi Dil Kibar. Barukah, lamakah? Hijaukah, merahkah? Biak bangla pun tak apa, asalkan bergaya. Sampai di sini saja. Persembahan dari Caca. Semoga kita semua berjumpa di lain masa. Itu pun kalau ada yang mengundi Caca. Masyarakat. Caca. Dey. Caca, Dey. Jauh lagi ke musuh kita. Lari kita bercakap dia, Caca.
जिंदगी बार कहता है मुझे Ya Allah. मुझे जिंदगी मेरे बॉम्बे पुलिस स्टेशन है Dek. इंस्पेक्टर साहब है Wah. Komen dek. Bob आजकल तेरे Lokman. मेरे प्यार में तो ने हम पर Caca. एक बार मेरे हम तुम तेरे प्यार के Caca. Bob Lokman Lokman, sila, Abang sila. Bob silakan Caca you angkat you punya muka angkat you punya muka Rasa macam aku pun rasa macam nak tidur juga. Okey, Caca. Pertama kali Caca buat satu benda yang real dengan diri Caca. Jadi saya rasa kesian dengan Caca. Saya tahu untuk melawak sebenarnya ada 3. Pelawak moden ada 3 benda. Dia kena menari. Selain daripada melawak, dia boleh menari dan juga menyanyi. Tapi Caca menyanyi malam ni, saya tak tahu. Muzik sumbang ke Caca sumbang, saya tak tahu. Tetapi kalau, tak tahulah telinga saya pun bukan bagus sangat. Kalau Caca sumbang, saya anggap itu sebagai satu sumbangan yang ikhlas lah. Walau macam mana pun, saya terima lawak Caca minggu ni adalah satu yang real daripada biasa. Ya. Terusnya, Abang Den Bramboy. Silakan bang. Abang Den sila Kau tak ada tilam ke? Baguslah. Tak apa Caca, awak jangan sedih sangatlah. Awak bukan buat benda yang perlukan bantuan orang lain. Itu persembahan awak sendiri kan. Saya terhibur lah. Walaupun ke laut, muzik ke lain, awak ke lain, musician tak lari pun dah bagus. Kalau saya jadi musician saya dah balik lah. Awak memang kena pukul atau pentas lah kan. Tahniah lah, ini hasil latihan Aflin untuk awak. Okey. Okey Abang Aflin Terusnya Abang Aflin, silakan silakan. Well lah Caca. Daripada banyak-banyak persembahan yang Caca dah buat, saya rasa ini yang paling bagus sekali Caca. Kerana macam Bob cakap ni lah paling real. Walaupun konten tu boleh lagi kelakar, tapi bendanya adalah real dan juga sampai dekat kita yang korang buat. Kalau kita bercakap tentang kelemahan kita, macam Allah. Caca tahu Caca tiap minggu bottom 3, Caca cakap pasal benda tu dah jadi bahan ketawa. Cuma Cuma apa bang? tak pernah seumur hidup saya tengok orang nyanyi, lepas tu dia suruh band berhenti. Dia suruh band berhenti. Band berhenti tu biasa. Lepas tak apa. Tak apa. Kalau kau dah nyanyi, lepas tu kau suruh band berhenti, kau nyanyi balik, betul tak apa. Ni kau nyanyi salah lagi. Sebab kau kan band tu tebal muka tau. Kau tahu sekarang ni lepas ni dia nak dapat show susah kata tak? Memang. Okey Tapi tak apa, kelakar. Okey Caca Muka naik sikit orang tak nampak Alright. Jadi Okey. sekiranya